Hati-hati kalau ada mana-mana ejen yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk pelaburan mereka menggunakan 100% duit gaji daripada tuan-puan. Walaupun produk tersebut adalah produk emas sekalipun dan walaupun ejen tersebut adalah ejen emas public gold sendiri. Ia bukan tentang mana-mana syarikat tetapi tentang prinsip. Sepatutnya tuan-puan, pelaburan ini tuan-puan guna duit lebihan iaitu bila dah ada dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Dan simpanan ni tuan-puan, tak ada orang simpan 100% daripada gaji. Apatah lagi melabur 100% daripada gaji. Sebagai contoh, simpanan tuan-puan minimum 10%. Kalau nak beli emas, beli 10% sahaja daripada gaji. Banyak sikit sehingga 30% ataupun maksimum 50%. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan tukarkan 100% daripada gaji untuk beli emas, kemudian gunakan emas itu untuk pajak dan duit pinjaman tu baru guna untuk belanja keperluan tuan-puan, berpotensi besar ejen tersebut hanya fikir keuntungan dan poket mereka sahaja. Sebab itu, saya selalu tekankan beli emas dengan ilmu agar kita tidak mudah diperdaya oleh orang yang mengambil kesempatan.